Forklift ni masa start dan jalan ada asap putih. So bila rem minyak pun asap putih dia lagi kuat. So ini adalah forklift TCM 10 tan. Dan lepas technician kita diagnose dapat tahu bahawa enjin dia dah kong. So kena buat complete engine overhaul. Disebabkan forklift ni adalah saiz yang besar kita pun dah towing balik kat workshop untuk buat repair works. Sebab lagi convenient lah kalau nak guna special tools ke atau nak guna forklift lain untuk angkat barang-barang yang berat ke, lagi senang. Macam kamu boleh lihat enjin pun kita sudah dismantle untuk checking. Selain daripada tu fuel pump untuk forklift ni pun dah rosak. So kita kena hantar fuel pump untuk servis. Lagi satu komplain daripada driver bila dia angkat barang, mas tu turun sendiri. So suspect seal yang ada dalam lifting cylinder. Ni lifting cylinder kita sudah dismantle. So seal yang ada dalam ni pun dah rosak. Lagi satu kalau kamu tengok sini ada cala atas shaft ni. So yang ni kita kena buat chroming. Ini adalah sebahagian daripada komponen-komponen enjin yang kita sudah dismantle. Disebabkan customer ni urgent sangat masa tu malam-malam kita dah ceraikan enjin dan pagi-pagi dah hantar blok dan piston dan crankshaft semua untuk engineering. Ini adalah blok untuk 3 tan forklift So I nak tunjuk you sampel saja. So bila kita check enjin yang 10 tan TCM tu, dalam-dalam dia liner ni ada cala. Selain daripada tu, crankshaft pun ada cala. So yang dua-dua ni kita kena hantar kat engineering untuk late balik. Piston ring dengan piston pun kita kena tukar dengan yang baru. Technician kita suspect kerosakan ni berlaku disebabkan oleh customer yang pakai forklift ni, dia pakai kat tempat yang sangat berhabuk. Alright, cement powder. Kita suspect yang habuk-habuk tu dah masuk dalam tempat air filter tu dan dah contaminate dia punya engine oil. Lagi satu kita juga suspect yang piston ring tu dah worn out disebabkan oleh habuk ni. So bila piston ring dah worn out, boleh jadi kerosakan macam ni. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Setakat ni saja sebab repair works in progress. Kita jumpa lagi di future bila nak buat completion untuk repair works for 10 tan TCM forklift ni.